amin ya rabbal alamin. Telah berkata Tuan Pengarang rahimahullah, semoga bermanfaat dengannya dan ilmunya untuk tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Nama Al-Quran. Pertama kita bincang nama Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Kerana Al-Quran itu daripada perkataan Al-Qar'u. Al-Qar'u maknanya himpunan segala kitab suci sebelumnya. Kemudian kita baca di nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Kitab. Sebagaimana firman Allah, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Tuan kata kita buka majlis membaca Ummul Kitab, dah Al-Fatihah. Okey, Al-Fatihah tu panggil Ummul Kitab, ibu kepada kitab Al-Quran. Nah maksudnya okey, barulah yang ni. Qala al-muallif rahimahullah Al-Furqan. Itu makna tafsir Al-Furqan tu. Sebagaimana firman Allah, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Baca sikit Zahir. Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi, maha berkat Tuhan yang nazzalal furqana, menurunkan Al-Furqan. Furqan apa maksud Furqan? Membeza antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Ala abdihi, kepada hambanya. Hi kembali kepada Nabi Muhammad SAW, hambanya. Liyakuli, untuk. Yakuna, menjadi. Lil alamina nadhira, peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Jadi nama yang seterusnya Al-Furqan, maha tafis Al-Furqan, yang membezakan antara yang hak dan yang yang batil. Dia pergi umrah kan ni. Az-Zikr, sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzikra wa inna lahu lahafizun. Cuba baca Abang Haji. Cuba baca ayat tu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Zikra tu makna ingatan, ya, peringatan, ingatan. Al-Quran diterjemah siap-siap. Dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Nama lain bagi Al-Quran Az-Zikra, peringatan. Az-Zikra, peringatan. Okey. Akhir sekali, Al-Quran, Al-Kitab, lagi Az-Zikra, Al-Furqan, Az-Zikra, At-Tanzil. 5, ya, ingat 5 tu. Sebagaimana firman Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Baca teman-teman. Dan sesungguhnya Al-Quran yang diantara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah sekalian alam. Turunkan oleh Tuhan sekalian alam. 192 Asy-Syu'ara. Namun begitu, nama Al-Quran dan Al-Kitab lebih popular, lebih masyhur daripada nama-nama lain. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, lagi Az-Zikra, At-Tanzil.
Ingat? Jadi ingat? Baca 5 je. Malam saya ingat? Ini. Mantap. Ingat? Al-Quran, Al-Kitab, Azikra, Tanzil, Tanzil. Azikra, Azik sama ya. Namun begitu, nama Al-Quran dan Al-Kitab lebih popular daripada nama-nama lain. Sehubungan itu dinamakan Al-Quran kerana ia dibaca dengan lisan, dan dinamakan Al-Kitab kerana ia ditulis. Kedua-dua nama ini menunjukkan makna yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi dua yang popular, Al-Quran dan Al-Kitab. Justru penamaan Al-Quran dengan kedua nama ini memberi isyarat ia sepatutnya dipelihara dalam bentuk hafazan dan tulisan. Betul ya? Al-Quran ni dibaca dan dihafaz, dan juga bentuk tulisan Al-Kitab. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan janji Allah yang menjamin terpeliharanya Al-Quran sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzikra wa inna lahu lahafizun. Yang zik tadi. Semuanya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah memelihara dan menjaganya. Oleh itu Al-Quran tidak, ini dalil mukjizat Al-Quran ni adalah mukjizat yang paling besar sekali ya. Sebab Allah Ta'ala menjaganya sampai bila-bila. Oleh itu Al-Quran tidak mengalami penyimpangan, perubahan dan terputus sanad sebagaimana berlaku dalam kitab-kitab terdahulu. Penjagaan ini antaranya menjelaskan bahawa kitab-kitab samawi lain diturunkan hanya untuk waktu itu sahaja. Taurat, Zabur, Injil waktu tu saja, temporary saja, dan tak ada pupus dah ya. Tetapi dikatakan versi asal Taurat, Zabur, Injil tu ada tersimpan, yang original, dan itu saja naskah yang ada. Kat mana rasanya? Itali. Kat mana? Vatican. Vatican. Yang asal masih ada lagi. Dan dia tak nak expose benda tu, dia nak cetak, dia boleh cetak, tapi buat benda dia cetak sehingga membongkarkan kesesatan dia. Ada lagi ya. Tengok cerita yang siapa berlakon tu, Ustaz pernah sebut dulu ya, tentang rahsia di bawah Vatican City tu. Macam-macam ada kitab-kitab terdahulu. Apa ya? Yang berlakon cerita Forrest Gump tu. Siapa nama Forrest Gump tu? Apa pelakonnya? Nah, yang dia ada bola sebiji letak dekat pulau, dia buat kawan tu. Pelakon dia tu. Nyambang. Lupa lah Ustaz nama dia. Cerita tu lah dia ada 3 siri ya. Cerita pasal agama, pasal rahsia Vatican. Lepas tu apa yang tersimpan di bawah Vatican tu ada library yang besar simpan kitab-kitab, suhuf-suhuf, lembaran-lembaran dulu-dulu ni ada. Mana boleh masuk? Dia macam satu negara kan? Negara dalam negara. Vatican City, negara paling kecil di dunia. Dia macam negara dalam negara. Kristian mana lah? Kristian, Katolik kan? Dan dikatakan juga di situ tersimpan semua gambar Nabi-Nabi. Gambar Nabi-Nabi. Lawa sekarang masyhur kan, mesti orang tangkap video, orang tangkap gambar kan. Gambar. Lukisan. Gambar Nabi terdahulu ada di situ. Nabi Musa, Nabi Isa, semua gambar Nabi-Nabi ada di situ, tersimpan di situ. Okey. 11 ya. Ini perjumpaan kita yang ke-10. Allah